Alamak geng, man raja lawak pun ada. Lempeng pun buat kat sini geng, panas-panas. Roti jala pun abang buat juga. Pisang goreng, makan dengan sambal kicap, serve malam-malam. Alamak. Telur leleh bang Mak masak kan sedap. Kalau suruh bini tak sedap. Tapi aku nak komplain lah. Nasi dia banyak kan? Nasi dia banyak gila weh. Ini bukan nasi lemak, ni nasi ambang ni. Oh. Oh, jadi. Wow. Melantak be. Okey. Okey, hai assalamualaikum geng. Jumpa lagi kita. Okey geng, aku sekarang ni berada dekat Setia Alam, dekat depan kedai sahabat aku. Sebab apa? Sebab beberapa minggu lepas, beberapa bulan lepas aku ada shoot kedai member aku ni. Tapi kena marah dengan member aku sebab aku shoot tanpa pengetahuan dia. Nak tahu tak kedai apa? Ini dia geng. Alamak, kedai dia. Ni dia geng, kedai dia. Kedai Plate 12 yang berada dekat area Setia Alam. Area Mamak Modern situ. Area Setia City Mall. Okey. Sebenarnya hari ni dia jemput aku. Dia kata, Pais, kau datang kedai aku hari ni sebab aku nak belanja kau makan. Kita moreh-moreh. Yelah, bulan puasa apa lagi kita kena moreh kan. So aku nak kena cari member aku dulu tu. Apa dia nak beritahu aku. Oh alamak. Tapi aku cakap dengan kau geng, kedai dia malam memang cantik lah geng. Alamak. Dia kata dia pelik kenapa kedai dia tiba-tiba ramai orang itu. Rupanya lepas aku buat video. So aku nak cek owner dia. Bawas. Oh. Siap ke? Siap. Aduh. Macam itu kedai okey? Okey. Sorry lah aku datang main terjah itu aku tak tahu. Tak ada. Itulah aku tak ada. Aku tak ada tau. Itulah. Aku tak ada. So hari ni apa special ni? Kita macam menarik ni kedai ni. Benda bulan Ramadan kita akan buka 5 petang sampai 2 pagi. Waktu operasi lah. Waktu 5 operasi. petang sampai 2 pagi. 2 pagi. Maknanya kalau 5 petang tu ada lauk-lauk, ada menu-menu macam biasa lah, menu-menu untuk berbuka ada kan. Lepas tu kita selitkan dengan menu-menu untuk moreh. Okey geng, yang ini menarik. Menu moreh geng. Alamak. Menarik lah sebab aku rasa kat Setia Alam tak ada pot moreh selain kedai mamak. Ini kali pertama kat Setia Alam. Ini kali pertama kat Setia Alam. Nasi lemak midnight. Yes. Okey, ada apa? Ayam goreng. Ayam goreng ada. Okey, ada paru goreng. Paru goreng. Sambal sotong. Sambal sotong. Rendang ayam. Rendang ayam. Rendang daging dan rendang kerang. Ini rendang kerang, rendang daging. Ini sambal dia. Sambal ni special kita buat lama. Buat lama maknanya masak 8 jam. 8 jam. 8 jam kita masak. Engkau kalau bak nasi lemak aku tahu dah. Power dah. Kita ada lempeng. Kita ada lempeng Jawa, sambal cili lempeng tumis cili. Oh, lempeng Jawa makan dengan sambal tumis cili tu. Ya, tumis cili. Lepas tu dengan kari seko. Kari ikan seko. Kari ikan seko. Oh, ni macam kat utara lah. Yes. Macam kat utara. Baik. Oh, ni lempengnya geng. Yes. Oi, menarik ah. Lepas tu yang ni apa ni kosong ni? Untuk hari ni alamak kita agak kecewa sikit. Agak kecewa? Tak dengan Sata tak ada supplier. Tak ada supplier. Cuti lah. Tapi esok lusa ada lah. Ada. Okey. Yang ini kita ada roti bakar dan roti titap. roti bakar, roti titap. Contoh macam ni Ya betul. Macam ni. Oh, lama. Baik. Ini roti bakar. Ni roti bakar, roti titap, ni roti cheese. roti cheese. Menarik juga. Ni special kita buat nasi ayam golek. Nasi golek. Yeah. Maknanya moreh makan nasi ayam. Ini dah macam bazar Ramadan. Okey geng. Pertama aku rasa di dunia ni moreh makan nasi ayam. Baik, nasi ayam ada. Okey geng, yang ini menarik. Pisang goreng makan dengan sambal kicap, serve malam-malam. Ada pisang goreng ada, keladi ada, sukun ada. Sukun pun ada. Sukun Apa? benda yang susah nak dapat tau. Okey gila. Okey, banyak pokok-pokok pun dah tak ada dah. Orang dah tak tanam dah. Dia goreng sini je? Oh, goreng sini geng. Okey, goreng panas-panas. Allah, menarik ah. Biasa kita dah jumpa vibe ni petang-petang Ya, petang-petang. Tapi sekarang ni kita buat kelainan. Kelainan Kita buat malam. So kau buka sampai pukul 2 lah. 2 pagi. 2 pagi. Untuk bulan puasa. Okey geng, kat sini kau boleh makan kat luar ni. Kalau bulan puasa biasa kita akan makan kat dalam. Kali ni kalau moreng-moreng kau boleh lepak-lepak santai dekat sini. Kan. Okey, aku beritahu kau lah. Kau kata ada menu baru ke bulan puasa ni? Ya, menu baru. Kita ada asam pedas juga ni. Kita Asam pedas? Macam biasalah dekat Plate 12 ni, macam aku pernah review sebelum ni, dia memang famous dengan menu-menu western dia lah. Memang power betul western dia. Lepas tu sekarang ni ada tambahan ni. Ada tambahan ni, nasi lemak midnight. Kau nampak nasi lemak midnight tambahan dia. Lepas tu dia ada ni asam pedas. Ini memang aku suruh datang makan asam pedas. Asam pedas ada lempeng kari ikan seko, roti macam-macam. Bagi aku, dekat Setia Alam ni aku tak jumpa lagi pot moreh macam ni. Sebab aku tengok rata-rata kat Setia Alam kalau orang nak lepak moreh, dia pergi kat kedai mamak. So daripada pergi kedai mamak, baik kau support kedai member aku ni. Sebab bagi aku, menu-menu dia menarik. Okey geng, untuk parking kau jangan risaulah. Parking memang banyak. Kau boleh parking kat dalam ni. Dalam ni kau boleh parking.
Kau nak parking luar ni pun boleh. Tak ada masalah. Okey, landmark tempat ni macam biasa geng. Landmark dia dekat sini lah. Landmark paling mudah dekat Mamak Modern sana. Mamak Modern sana kau masuk je. Terus jumpa kedai ni, orang-orang Stan Suria tu mungkin boleh support kot. Stan Suria sini. Dekat dia sini. Dari jauh kau boleh nampak. Alamak geng, man kerja lawak pun ada. Alamak. Macam ni. Siap bang Support member aku. Support thank you bang. Baik bang. Baik. Wah, artis pun datang sini. Bukan biasa-biasa punya. Nasi lemak tu? Nasi lemak. Boleh ya? Pinggan pun special bang. Special. Pinggan pun cantik lagi kat sini geng. Lempeng pun buat kat sini geng, panas-panas. Roti jala pun buat juga? Ya betul. Pakar ni bang Kepak pun tak apa? Kepak boleh. Boleh ya? Boleh bang. Ketuk dulu bang Ketuk dulu bang. Tadi sini goreng panas-panas kat sini lah. Macam marah bang? Tak marah Okey bang, bagi saya tambah sambal sotong bang. Ni boleh bang? Boleh. Okey, sambal sotong. Lepas tu tambah rendang daging. Boleh. Rendang daging. Rendang daging. Ni boleh? Boleh. Baik bang. Sambal biasa tu sambal biasa. Ni sambal kita bang. Ni yang kata 8 jam tu. 8 jam masak ni. Okey. Baik. Okey geng, ini nasi lemak aku. Bukan ini, ada apa? Ada lagi telur mata. Telur mata. Telur mata. Okey. Set ni ada telur mata. Ada telur mata bang. Tengok geng. Alamak. Telur leleh bang Ya betul. Wah. Sedap. Padu kan. Alamak. Dia punya rendang daging dia. Daging lembut, rasa rempah dia tu. Lepas tu macam mak-mak masak Okey, macam mak-mak kita masak. Mak kita Alamak. Mak-mak masak kan sedap. Kalau suruh bini tak sedap. Mak lagi sedap masak daripada bini ya. Kalau nenek-nenek lagi sedap. Bahaya statement tu bang. Apa nak bayar pula ni untuk bini ke? Bini aku tu menakutkan. Bini menakutkan? Abang tak takut bini? Ni. Okey geng, ini dia dekat depan aku. Menu-menu yang aku order daripada restoran Plate 12 yang berada dekat Setia Alam. Lokasi dia senang je. Dia dekat dengan Setia City Mall, dekat dengan Mamak Modern. Kau akan nampak satu kedai yang sangat besar dengan signboard dia besar, Plate 12. Kalau sebelum ni aku buat review makan malam, tapi kali ni makan lagi malam, iaitu menu-menu Moray. Ya, kita kat bulan puasa kan. Tapi memang aku cakap, kalau dapat sambutan, dia akan teruskan menu-menu ni. Maknanya bukan sekadar Moray, dia nak jadikan tempat ni sebagai tempat lepak. Tempat lepak yang ada menu-menu best. Kalau korang tengoklah, kat depan ni ada banyak-banyak stall nasi lemak ada, stall lempeng ada, roti jala ada, lepas tu otak-otak ada, lepas tu roti bakar, roti titap, nasi ayam golek, lepas tu dengan ada goreng-gorengan macam ni lah, macam goreng pisang dan lain-lain. Kalau kau tengok dalam sepinggan nasi lemak aku ni, dia bagi satu nasi lemak yang betul-betul berbukit. Memang siut, memang mengganggu diet aku bulan puasa ni. Sebab apa? Sebab aku dah makan berbuka tadi. Nasi lemak aku ambil lauk sambal sotong. Favorite aku ambil rendang daging. Lepas aku ambil ayam goreng. Sebab apa? Sebab aku nampak ayam goreng kat sini, dia masak panas-panas, dia goreng panas-panas. Habis goreng. Aku memang tak tahan. Lepas tu dengan telur mata gedik-gedik kan. Nasi lemak, kalau nasi tak berlemak, tak payah jadi nasi lemak, jadilah nasi kerabu. Lain dulu, bismillahirrahmanirrahim. Nasi lemak dia wangi, rasa berlemak. Cuma bagi aku, kalau dia boleh ekstrakan lagi lemak, lagi best. Sebab apa? Sebab aku suka benda berlemak. Ambil sambal sikit, ambil rendang dia sikit, gaul-gaul sikit. Sekali, bismillahirrahmanirrahim. Sambalnya tak terang. Sambalnya dia pedas-pedas manis, tapi tak terlalu manis. Lepas tu untuk rasa rendang ni pula, rendang dia bagi aku, dia bukan rendang yang manis. Dia rendang berempah masin. Okey jugalah. Kita selalu dapat rendang manis. Ini rendang berempah-empah. Okey lah. Rasa dia punya daun kunyit dia punya sedap-sedap keresik dia semua. Tapi dia tak begitu manis. Bagus. Sebab kadang-kadang asyik dapat rendang yang manis kan, kita muak. Untuk daging dia lembut, tak ada masalah. Ambil sambal sotong. Walamak, sambal sotong ni menarik geng. Sebab apa? Sebab aku nampak sotong dia gemuk-gemuk. Dia gunakan macam biasa sotong kering, tapi macam menarik sekali. Dia sotong kering, tapi sotong kering yang dah dimasak lama sampai dia lembut. Tekstur sotong tu tidak jelas sangat. Ada bau hanya sotong. Dia jenis sambal yang pekat tau. Sambal, kalau kau tengok sambalnya jenis pekat, dia bukan sambal cair. Cuma kalau dia boleh tambah lagi pedas, lagi best. Yelah, kita benda tak kena, kita tegur lah kan. Betul tak?
Tapi okey kan. Nasi lemak ni aku tengok rata-rata kalau kat belah tempat aku kalau Moreh memang banyak kedai-kedai kampung ada. Tapi dekat Setia Alam biasa orang Moreh asyik cari mamak. Apa kata kau datang sini sebab apa? Sini pun pot dia best. Kau boleh lepak dekat dalam pun boleh geng. Tempat dalam pun dah cantik dah, berhawa dingin. Kalau kau nak privacy sambil kau order menu-menu ni, kau nak lepak luar lagi best. Luar lagi open geng. Diorang buka sampai pukul 2 lagi open. Tapi aku nak komplain lah. Nasi dia banyak kan? Nasi dia banyak gila weh. Ini bukan nasi lemak, ni nasi ambang ni. Banyak ni. Lepas tu kita nak cuba pula dia punya ayam goreng geng. Ayam goreng kat sini dia akan potong, dia akan hempuk. Bagi macam ni lah. Dia macam ala-ala ayam penyet sikit. Dia ayam goreng yang crispy. Dia bukan ayam goreng berempah. Mata aku dapat ni panas-panas. Okey lah. Untuk ayam goreng ni tak ada masalah. Ini pula set asam pedas. Member aku kata ini set yang baru keluar. So dekat sini walaupun dia kedai western tapi dia ada macam-macam. Kau nak order kuih tiaw pun boleh. Kau nak order menu-menu macam-macam. Dia ada menu mi tuaran ada. Lepas tu set asam pedas pun ada. Yang aku dapat ni ialah set asam pedas ikan siakap. Kau boleh pilih nak kepala ke ataupun ekor. Badan mana badan? Oh tak ada. Potong separuh. Ada potong separuh. Dalam set ni macam biasa geng. Dia akan bagi kau nasi, telur dadah, timun dengan ni asam pedas ni. Panas-panas. 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 Terasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap asam pedas tu. Asam pedas dia sedap geng. Dia punya rasa masam tu, dia rasa masam yang sederhana. Ada daun kesum kat situ. Kau tengok ada tomato, ada bendi. Dia masam sederhana. Tapi bila kau hirup, dia tak mengganggu tekak. Ada certain yang rasa terlalu masam. Tapi ini nice lah. Kalau kau tengok kuah dia pekat-pekat bersedap. Aku suka macam ni. Okey geng. Alhamdulillah. Makan nasi lemak dah kenyang dah. Ada lagi menu-menu kat depan aku ni. Macam kau nampak kat depan aku ni, ini menu lempeng. Okey, lempeng kat sini aku tengok dia bukan macam pek ngah lah. Pek ngah kat utara lain. Yang ini dia lempeng macam lempeng kat area Selangor ni, KL lah, lempeng Jawa lah kita panggil. Dia makan dengan sambal tumis. Kalau orang Jawa memang akan makan dengan sambal tumis macam ni. Tapi dia combinekan dengan cara utara sikit, gulai ikan temenung, gulai ikan sekok. Kau boleh makan dua tu. Dan sebelah ni pun ada apa? Roti jala. Tapi mula-mula aku nak layan roti jala dia. Roti jala dia pun lemak-lemak weh. Roti jala biasa kita makan mana tempat plain rasanya, tapi ini lemak-lemak sikit. Ambil yang gulai ikan temenung. Rasa tak sabar nak balik utara. Baiklah. Siapa yang tengok sebelum berbuka mesti menggelabah ya, nak datang lepas berbuka. Betul. Sebab aku rasa menu-menu ni sempoi kan. Menu-menu ni sesuai betul buat Moreh. Lepas tu saya tengok sini dia ada roti macam-macam. Roti ni, roti titap pun ada macam-macam roti lah. Nasi ayam ada. Kalau korang rela pergi makan nasi ayam, sanggup makan nasi ayam, kau pergi makan nasi ayam. Lepas tu kita lain ni pula lempeng. Lempeng ni makan dengan sambal tumis macam ni. Sambal tumis, cili tumis yang pedas-pedas macam ni. Ambil macam ni. Layan. Jadi rasa pedas, rasa minyak, rasa ikan bilis tu bergabung sesama-sama. Bawang dia pun naik ni. Ini macam makan kat rumah ni. Okey lah, aku suka lah vibe macam ni. Kalau korang jangan risau lah, kalau bawa parking kat sini pun parking banyak lah. Ada menu-menu lain pula. Yang satu yang menarik, mana kau nak cari malam-malam, layan goreng pisang macam ni geng. Mana nak cari? Goreng pula panas-panas kat sini. Kau nampak? Goreng pisang ada, keladi ada, keledek ada. Kalau ada rezeki, sukun pun ada. Benda kan. Okey geng, dan menurut kata kawan aku, kalau menu-menu ni mendapat sambutan, doakan teruskan menu-menu ni. Dia akan biarkan stall-stall ni sampai lepas raya. Kalau korang nak cari pot berbuka puasa, kau boleh datang sini. Nak cari pot Moreh, boleh datang sini. Pot lepak lepas raya pun boleh datang sini. Okey geng, aku nak teruskan makan. Aku suruh geng-geng Setia Alam ke, geng-geng Meru ke, Puncak Alam ke, Puncak Alam ke, yang tak tahu nak cari pot Morehnya bagi aku sempoi. Selesa dengan menu-menu yang bagi aku menarik dan unik. Aku suka datang kat restoran Plate 12 yang berada kat Setia Alam. Korang cakap kalau jumpa owner, cakap tengok daripada Melantah Beb. InsyaAllah dia akan bagi ni lempeng ni lebih sikit tepung dia. Okey geng, aku nak makan masa-masa. Jangan lupa subscribe channel aku Melantah Beb. InsyaAllah ada pot baik, ada benda ada pot makan yang menarik. Aku even untuk korang apa-apa aku nak ucapkan selamat berpuasa, selamat berbuka dan selamat bersahur. Lantak korang lah korang tengok video ni time bila. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.